Bella Astillah dan Syed Saddiq akhirnya bertunang. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman secara rasmi mengumumkan pertunangannya dengan penyanyi Bella Astillah hari ini selepas lamaran dibuat di puncak Gunung Kinabalu. Pasangan ini mula rapat melalui pelbagai projek kebajikan dan kempen sosial yang berjaya mengutip jutaan ringgit untuk rakyat sejak 2 tahun lalu. Hubungan profesional tersebut akhirnya berkembang menjadi ikatan peribadi yang menamatkan spekulasi orang ramai mengenai status hubungan mereka selama ini. Syed Saddiq meluahkan rasa bersyukur atas perjalanan hubungan mereka dan menganggap detik ini sebagai satu permulaan baru bagi kehidupan mereka berdua. Majlis pertunangan tersebut akan disiarkan secara eksklusif melalui saluran Astro Awani, Astro Ria dan aplikasi Suka. Selain itu, antara artis yang hadir ialah Nora Danish, Betty Rahmat dan juga pasangan ini mendapat ucapan tahniah dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sekian.